Guys, ini yang dah remap stage 2 ni. Inilah dia Mercedes A45S 2022. RM293,000 je. Sini Aunty tunjuk. A45S ni kereta second. Tapi mileage dia baru 37,000. Owner lama dia ni bawa masuk Sepang dengan naik genting je ke? Dia pakai enjin M139 2.0 inline 4 turbocharge. Kan dia AMG, mestilah one man one engine. Kalau ikut stok, top speed dia 270 km/h. Tapi itu electronically limited lah. Dan 0 ke 100 dalam 3.9 saat. Tapi sebab dia dah remap ke stage 2, jadi dia lagi laju lah. Horsepower dia dari 420 sekarang dah jadi 480 horsepower. Ini kalau Aunty cuba ni mau cecah 300 km/h ni. Selain dah remap ke stage 2, dia pakai catless exhaust system. Dia pakai brake pad endless, tambah lip dan skirting carbon dan air intake Arma Speed. Jadi apa lagi yang awak nak mod ni? Dah terlebih cukup sangat dah ni. A45S ni dia pakai 4matic Plus. Jadi dia ada 6 mod. Dia ada slippery, individual, comfort, sport, sport plus dan race. Favorite Aunty individual lah. Apa barang pakai race. Ingat Aunty tak pandai setting ke kereta ni? Meter pun awak boleh tukar macam-macam. Siap ada HUD macam Iron Man. Barulah boleh feeling-feeling macam kat Sepang. Steering pakai steering AMG Performance. So senanglah untuk tukar drive mode, handling dan transmission. Of course lah performance dah mantap, dalam pun mantap juga. Seat, bucket seat Alcantara leather. Macam ni barulah Aunty boleh dapat podium. Speaker pakai Burmester. Ini naik genting, pasang lagu Initially, boleh layan ni. Yang paling penting, lampu tom yum. Jadi, bila korang nak naik genting ni? Sebelum naik genting, jom jumpa Aunty di Prime Wheel Subang Jaya.